Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anwar. So hari ni aku nak tunjuk dekat korang bagaimana cara dia untuk korang potong ataupun split bahagian video yang tak diperlukan dalam CapCut. Okay, so first korang buka dulu apps CapCut dan kemudian korang tekan new project, kemudian korang pilih satu video yang korang nak cut. Okay, kemudian tekan add, klik sini add. Kemudian dekat bahagian sini contoh ada satu bahagian yang korang tak berminat, korang just klik je pada video tersebut, klik pada video ni. Okey, contoh bahagian sini. Kemudian kita klik split. Dan kemudian kita jarakkan sikit, contoh sampai bahagian sini kita nak split lagi. Just tekan lagi split. Okey. Kemudian dekat bahagian tengah ni kita just tekan delete guys. Okey, tekan delete. Ataupun dekat bahagian hujung ni dia terlalu panjang, kita nak pendekkan, kita just tekan pada bahagian sini, drag ke belakang sampai mana yang kita nak lah. Okay, dah confirm, kita boleh pergi dekat bahagian atas ni, klik sini dan kita pilih 1080 resolution dan juga frame rate 30. Itu saja guys. Kemudian last kali kita tekan export. So itu saja guys cara untuk potong bahagian video dalam CapCut. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anwar dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.